Ha? Tadi kan nak bagi tahu. Tahu apa? Bagi tahu lah. Tu lah tak ingat. Orang dah main makeup tu. Mama bagi Ryan apa? Assalamualaikum guys and welcome back to my YouTube channel. Okay, so thank you dah sudi buka dan tengok video ni. Okay, so for today, yang macam apa korang macam dari tajuk ataupun thumbnail, hari ni kita tak buat video makan-makan. Betul. Hari ni disebabkan macam yang korang tahulah kan. Tapi sebelum kita orang nak teruskan video ini, kepada korang yang baru saja masuk dalam YouTube channel Tatu, jangan lupa untuk Like, comment, share dan kakek lonceng bawah. Okay, pada yang belum subscribe tu jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe and on notification korang supaya korang tak terlepas video yang kita upload. Okay, so ni kita nak buat video simple kan. Macam yang korang tahu, bila apa ni, video-video yang sebelum ni kan adik Ryan banyak join, dan dalam video tu adik Ryan banyak nangis. Dan ramai sangat yang komen dia nangis. Dia memang tak ngam sangat dengan Caca. Bergabunglah Ryan dengan si Caca ni, semualah nak bergaduh. Jadinya kurang disebabkan dia asyik nangis, sedih kan. Siang dalam setiap konten dia asyik nangis. So sekarang ni kita Ke sini dia famous kan. famous apa? Dia famous. Dia dapat macam marah famous. Apa kena mengena? Dia duduk elok pandang depan. Pandang depan. Dia dah buat caca. Ni, dari dulu dah tak famous juga. Tak kisahlah. Okay, so kita nak bagi something dekat Ryan. Ryan ni dia suka yang macam saya tanyalah dekat dia, Ryan suka permainan apa? Lepas tu dia kata dia suka makeup. Dia suka bag, dia suka sandal, pensel. Dia suka macam tu. Hari tu saya ada tanya dengan dia. So hari ni Ryan tak ikut konten. Nanti kita akan bagi barang tu dekat dia. Kan? Ada tak Ryan cakap dengan aku hari tu dia suka? Ada. Tapi Caca cakap suka jugalah. Caca tak payahlah dalam konten sebab Caca memang dah tahu. Okey korang, so kita nak ambil barang untuk Ryan. Saya ada buat surprise. Actually barang tu dah lama dah sampai, cuma saya baru hari ni nak buat video kat korang. Ni malam ni kita buat dalam pukul berapa ni? Malam yang kita buat. Malam jam 9. Jam 9 lebih lah. Okey, Pak Su pergi ambil tempat rahsia barang yang barang Ryan tu. Okey, Pak Su pergi ambil barang Ryan tu. Kenapa ni? Tak ada apa-apa. Oh Allah. Duduk depan sikit. Elok duduk tu. Sila depan sikit. Duduk depan sikit. Elok. Duduk. Elok. Bila masa orang tarik? Allah. Wow. So dekat sini kita ada 2 barang. Okey, 1 box, 2 barang kita ada. Jangan usik Caca. Okey korang. So barang yang pertama, pam. Apa ni? This one makeup accessory set. Wow. Caca suka lah ni baju pink sama ni. Makeup set easy to, ya Allah, we complete makeover kit to be fashion price. Sabar. This one. Wow, ini korang tahu tak, ini barang viral yang viral kat TikTok. Betul. Kau tahu tak? Tahu. Barang makeup ni. Ni? Kalau adik-adik minat barang-barang makeup kan, adik boleh tengok yang sama macam ni. Yang dia jual dekat TikTok. Nama dia Aigo Deco Make Accessory. Macam ni. Sampah kenapa sedih ni? Aisyah, jangan nangis. Duduk. Okey, ni nanti kita akan unboxing So, mari kita buka apa yang ada dalam ni. Ni barang untuk adik Ryan. Korang jangan bagi kita Ryan. Dapat beg hitam. Dapat beg. Wow. Dapat baju. Beg Kuromi. Sabar kan, satu-satu kita tunjuk. Ini ada beg Kuromi. Biar kita buka. Beg Kuromi. Itu jatuh. Alamak. Aduh. Okey, lepas tu dapat ni. Beg Kuromi, patung Kuromi.
adik Weh. Ryan. Oi, comel lah. Wow. Oi, Wow. oi. Tapi Ryan pakai warna pink, dia minat ke? Dia minat ke? Nampak sangat Mama manja dengan Ryan. Dia tak manja dengan Caca. Memanglah. Memanglah, Caca kan dah pernah Oh, dapat. ada buku. Dapat buku. Sabar. Sabar ya. Jadi adik. Ui, cantik ah. Ya Allah. Jam untuk si Ryan. Kita ada jam untuk si Ryan. Ya Allah, jam korang. Cantik mah. Aku bersesuai besar. Ya Allah, bapak cantik ni. Orang tua pakai pun cantik korang. Ya Allah weh. Cantiknya. Mana yang punya tu tadi jatuh. Ni. Ya Allah. Ni apa ni? Oh, pensel kuromi set lah ni, set. Wow. Ya Allah, kita ada baju untuk dia juga. Banyaknya. Caca pun tak macam ini. Oh, ini kalau dia tengok. Allah. Ui. Muat ke Ryan ni, dia kalau besar muat dah pakai ni. Ya Allah, baju tidur. Ui, Wow, cantik lah korang. Set. Kalau dia tengok ni buku apa lah? Pasti dia suka. Jam lagi. Cantik man. Cantik jam. Ni buku apa lah? Ya Allah, stiker. Ya, stiker ni korang kena susun dekat sini. Kena hias. Okey. Oh, stiker dia boleh cabut. Ada stiker masak-masak. Oh, ni baju kalau nak gantung kat sini. Wow, ini yang kita nak akan susun dekat sini lah. Okey, cantiknya. Oh, ni baju-baju dia. Ni tempat tidur. Baguslah. Sabar. Jangan sedih. Wow. Caca bahagia. Cantik untuk dia ni. Cepat susun dalam ni biar Ryan seronok. Biar dia bahagia lah. Susun. Caca terlalu bahagia sampai nangis dia. Nyurukkan semua dalam ni. Dia tak nampak kan? Besok buat surprise kat dia. Surprise. Cantik orang kan? Nyurukkan semua. Kita nyuruk ke semua barang-barang ni. Okey, Caca. Jangan sedih. Aisyah, tengok Mama cakap. Aisyah, tengok sini. Caca, besok adik Ryan datang, Caca kena simpan rahsia tau. Aisyah, dengar sini. Kenapa? Tak sukalah dia kan orang komen, orang kata kau asyik menangis je. Seranglah sikit, kenapa? Bahagialah. Tunjukkan gigi. Jom kita unboxing ni pula. Jom, make up. Raya dia minat make up macam tu. Dia pernah cakap dengan Caca juga, minat. Sabar. Kita tengok dulu barang dalam ni ada apa. Saya tolong unboxingkan guys. Kita tengok barang dalam ni ada apa. Ada apa dalam tu? Expired. Dia ada expired date juga. Expired takut rosak. Okey, expired dia 2030. Lama lagi. Okey korang. Siapa nak tengok? Korang kira cepat. 1, 2, 3. Sorong. Ke atas betul. Okey. Buka dari sebelah sini. Wow, dia macam ni korang. Magnet. Tu. Ui. Astagfirullahalazim. Banyaknya Caca suka macam ini. Cantiknya. Tapi bukan punya Caca. Ya Allah korang. Sumpah cantik korang. Lepas tu bawah dia boleh tarik. Ni kan ada tali dia tarik. Ada lagi. Wih, banyaknya.
Ada kaca pula tu. Ya Allah. Bestnya. Bawah dia boleh tarik macam tu. Ni apa ni? Cepit rambut. Ya Allah. Bestnya. Lepas tu ada cincin. Tengok cincin dia. Ya Allah, korang tengok lah dekat-dekat. Korang tengok betapa cantiknya. Ya Allah. Lepas tu, okey. Dia ada ni. Ada gincu. Wih. Moi mantap. Ya Allah, comel. Korang tengok gincu dia. Ya Allah, Ryan. Bang, kau Ryan. Mainan dia. Mainan dah sampai dah. Mainan dah sampai lah. Okay, so Man, kau rasa apa perasaan Ryan? Ada cermin kecil. Wow. So, ini lip gloss untuk ni. Wangi. Wangi lah. Wangi. Macam singgam. Macam singgam. Ya Allah. Caca suka ke? Oh, tak suka je. Caca tak suka korang. Caca memang tak minat yang macam-macam ni. Sebab dia minat yang mana-mana lelaki. Okey korang. So kita pun dah dapat set makeup yang macam ni. Barang Ryan pun dah lengkap untuk dia pergi. Sebab dia dah masuk tadika dah. Nampak ni. So memang sangat-sangat okey lah. Okey. Okey korang. Saya pun tak sabar nak tunggu hari esok untuk nak bagi semua barang dekat dia. Betul. Makeup set ni. Aisyah, cuba cakap sepatah dua kata. Kata kenapa Jangan sedih-sedih. Tengok badan kamera, jangan macam ni. Aisyah. Kenapa cakap? Sini duduk kamar ni. Nur Aisyah. Borak lah. Kenapa sedih ni? Sedih kenapa? Bagi tahu cuba. Ni nak mengamuk ni. Bagi tahu kalau sedih kenapa, biar kita tahu. Bagilah tahu, cakap kenapa sedih. Sedih kenapa? Kau tak bagi tahu. Aisyah, aku Tadi kan nak bagi tahu. Ha? Tadi kan nak bagi tahu. Tahu apa? Bagi tahu lah. Tu lah tak ingat. Cuba cakap elok-elok. Suara ni tak baik. Dosa. Cuba bagi tahu elok-elok. Kenapa Caca Bagi tahu sedih? elok. Bagi tahu biar kita buat. Cakap lembut-lembut. Jangan kasar-kasar apa. Orang nak main makeup tu. Mama bagi Ryan apa? Nak barang makeup? Caca kan dah besar kakak. Mana minat dah barang-barang makeup macam ini? Memang ngamuk-ngamuk ni kenapa? Ngamuk ni. Sabar. Ngamuk-ngamuk pula dia ni. Kenapanya? Sabar. Cuba cakap elok-elok. Caca nak barang makeup. Sedih lah sebab Mama bagi Ryan. Mama tak bagi Caca. Yalah. Cakap elok-elok. Apa Cakap yang Caca elok-elok. rasa. Biar bagi orang netizen tu tahu. Okey. Apa yang Caca rasa? Apa yang Caca rasa? Mama bagi mainan ni. Ni bukan mainan. Barang makeup sayang. Barang makeup. Cakaplah banyak elok-elok. Mama bagi barang makeup ni lah. Kenapa bagi kita lah je? Habis kalau bagi Ryan? Tak payahlah. Okey, so untuk adik Ryan tak sesuai permainan macam ni. Tak sesuai. Dia kena mainan yang lori-lori kan. Betul. Macam tu lah. Okey, faham. Saya rasa macam makeup ni tak sesuai juga untuk Ryan. Tak apalah kalau macam tu mainan ni kita bagi dekat Caca je lah. Impact ni sesuai tak kat Ryan? Ini sesuai. Tak sesuai. Jadi maknanya sesuai dengan Caca lah. Jadi tak apalah. Ryan kita akan buat part tu untuk belikan dia mainan lori-lori. Kita tengok. So ini Caca punya. Yeay. Bahagia lah. Sama lah. Pink. Woi, sama pula dia macam memahami. Ni. Wow. Best lah main. Eyeshadow. Okey. Eyeshadow. Dia cakap boleh macam. Merah tak merah? Ya Allah, merah. Pakai elok lah. Ni cakap cermin ni tengok. Makeup betul-betul lah. Dah. Pakai sikit je. Pakai sikit je. Kau pakai buat apa? Oh, Caca dah makeup dah. Tengok bibir dia merah dah. Nenek tak muat ke ni? Itu muat yang besar lah. Ni Caca pakai cuba. Tutup. Tak kena. Nah. Cuba pakai. Macam besar sangat sayang. Okey lah tu. Kaki Caca barang besar. makeup. Sesuai lah. Lah ngam. Mama, semua orang kawan Caca dia bawa selipar kat sekolah. Ya ke? Suruh bawa. Untuk Ni apa? lah bawa. Untuk ambil uduk lah. Ambil uduk. Tak payah pakai ni. Itu pakai selipar lain.
Kalau pakai slipper keromi tu. Slipper ni, slipper keromi tu. Wah, tunjuk. Angkat. Sini. Ya, sesuai. Ni tengok. Dia tu berat. Bangun saya nak. Angkat satu kaki je. Ni. Nasib baik muat. Baju ni muat. Ini suka ke ni? Suka. Wah, okey, beg baru. Untuk sekolah. Ni buka dia macam ni. Tak payahlah letak kat sini. Macam susah pula. Dah. Jangan nasib barang aku. Okey korang. So Caca pun dah happy. Betul. Dah dapat barang apa ni, Man? Barang makeup dengan beg. Okey. Sebab hari tu Caca dia cakap dengan saya, beg sekolah dia dah rosak. So kita belikanlah barang baru. Alis. Ui, ada alis. Ya Allah. Alis mama. Alis mama apa tu? Alis mama apa? Macam lain je. Sekejap korang, kita buat ini korang. Okey korang, so kita pun dah bagi Caca. So Caca pun dah happy. Kau buat apa kening macam tu? Ya Allah, marah-marah je. Jangan macam tu dah. Tak pandai pakai, jangan pakai. Okey korang, so kita pun dah sampai dekat penghujung rancangan. So kepada korang yang dah tengok video YouTube channel Tas sampai habis, terima kasih kepada yang dah like, komen, share, subscribe YouTube channel Tas. Semoga korang semua dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala walau di mana saja korang berada. Kita jumpa lagi di next video dengan video lebih menarik. Okey, bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye bye lah. Bye bye.